Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Arif Harin. Okay, untuk hari ni saya nak tunjukkan lebih detail, lebih fokus video untuk GR Yaris. So macam GR Yaris kat belakang tu, warna merah tu yang performance 195, yang ni performance auto 1.6 model baru 2024 facelift. Tapi yang saya nak tunjukkan ni adalah yang berharga 145,000 dan 150,000. Ada yang DM saya, bang tunjukkan lebih detail, kalau okey ngam saya booking. So saya harap selepas saya upload video tu berada booking. Jom kita pergi kat showroom lagi satu, kita tengok GR harga 145,000 1.5. So semalam saya dah upload kereta tu, tapi kita sekali imbas. Hari ni kita lebih detail. Stay tune guys. Alright gang, ini dia 148,000 on the road, NCD 55%. Kalau tak ada NCD just tambah dalam RM4,000 saja. So yang ini body chassis sama yang macam 1.6 manual tu, cuma ini adalah version 1.5 NA. So ni dia tak ada turbo engine 1.5, sama 3 silinder. So apa yang beza dia adalah sport rim, disc brake, interior. Dia punya engine 1.5, lepas tu yang satu lagi 1.6. So kita tengok daripada bahagian depan sama, body kit dia sama. Okay, so body kit dia sama facelift dengan yang 1.6. So dia punya sport rim beza. So kalau yang 1.6 manual 6 speed tu, dia bukan full black macam ni, dia lebih kepada silver chrome, lebih kurang colour dia. So ini adalah untuk version 1.5. Okay, bahagian belakang ni sama je. Okay, untuk lampu, so ini adalah lampu model 2021, 2022. Kalau yang 2024 tu, dia punya lampu tu dia dah bercantum kat sini. Ramai je yang convert model 2024 tu. So ini adalah GR Yaris 1.5 auto. Kalau abang dengan kakak nak pakai kereta pergi kerja ulang alik, yes, memang this model sangat-sangat sesuai. Praktikal, parking senang, minyak jimat, still ada power. Lepas tu less maintenance. Kos untuk servis kereta ni dalam RM320 ke RM450, bergantung dengan minyak apa yang kita pakai. Right, so dia tak perlu pakai minyak yang fully semi pun dah okey dah. Kita tengok dekat bahagian dalam. So dia still datang dengan frameless kat sini. Right, kita turunkan dia punya cermin, nampak ni. So dia frameless lah. So bahagian dalam kita tengok ni, mileage 27,000 km. Still datang dengan HUD gang, HUD tu. So dia ada electric brake parking, brake hold, traction control, drive mode kat situ. Right, so dia tak ada wireless charger lah kat situ. Okay, ni bahagian dalam dia, interior. Kalau yang apa tu 1.6 tu, dia datang dengan JBL. So yang ni dia bukan datang dengan JBL sound system lah, standard. So untuk model merah ni for sale lagi 148,000 on the road, NCD 55. Kalau abang buat full loan bulanan dalam RM1,680. Okay, kalau yang 145,000 tu dalam full loan 1,650. Ni bahagian belakang dia. So luas jugalah untuk kereta kita pakai hari-hari, daily use. Sangat-sangat mudah untuk kita parking. So ada yang request saya, bang tunjuk bang lebih detail untuk video GR Yaris tu. Okey, boleh. Siapa cari GR Corolla manual 6 speed 2023, saya ada warna merah macam ni, putih grey. So itu harga dalam 265 estimate. So ni bahagian dalam. So ni bukan carbon fiber, ni carbon look saja. Kalau yang GRMN tu, yes, fully carbon. Dia lightweight lagi, body dia lagi ringan. So ini yang 148,000 on the road, NCD 55. Jom saya tunjukkan yang 145,000 on the road, NCD 55, putih ni. Yang ni mileage 40,000 lebih, original. Sama juga, dia beza pada colour, sport rim sama, facelift sama. Alright, depan belakang sama. Yang ada sport rim itu hari dalam video saya, kita dah hantar kereta tu dekat store. Alright, tu kita dah hantar dekat store. So kita tengok dekat sini. Kejap saya turunkan dia punya volume. Ni mileage 42,000, betul. Ada HUD juga, sama player, sama. Okay, ni seat dia.
Ni nampak sikit kan saya buka flash. So ni seat untuk bahagian belakang. So untuk dewasa, macam kita dewasa ni kurang sesuai lah. Kalau untuk kanak-kanak okey je. So tengah tu ada maybe boleh letak phone atau botol air ke. So kapet dah, kapet GR. So kereta ni 100, dia tak ada electric seat yang 1.5 ni dia tak ada electric seat. Sama juga bonnet. Dia punya roof carbon look. Bahagian belakang dia. So dia datang dengan dua tip exhaust, kiri dan juga kanan. So kalau nak lebih ranggi lagi, maybe boleh tukar sport rim, lowered, ataupun masuk apa ni, spoiler. So yang ni kita bagi warranty sehingga 8 tahun. So sebelum saya deliver, saya akan tukar minyak enjin, oil filter, minyak gearbox. Kalau mileage lebih 30,000, memang kita akan prefer tukar minyak gearbox lah. So yang ini original condition, original mileage from Japan. So Alphard semua kita ada. Alphard paling banyak Alphard lah. Wildfire macam ni susah nak dapat sekarang ni. Wildfire memang susah nak dapat. Okay, saya nak selit sikit lah. Yang ni dah sold, Lexus ni. So yang ni Mazda Roadster 2023, harga 185,000 on the road. 2.0. Alright, 2.0 kereta 2023. Yang ni Daihatsu Coupon. Yang ni 660. Harga yang ni on the road dalam 128,000 kalau ada NCD 55. And then CLA 35 AMG, shooting brake AMG, full bucket seat, sunroof 360. Lepas tu ada HUD 248,000. Ini jom saya dah start Mazda Roadster ni. Lepas tu kita tengok dekat bahagian dalam. Tapi sebelum tu saya nak buka dia punya bumbung atas ni, dia punya roof dia. So dah macam Mugen lah, biru kan. Kejap, bila saya buka baru saya boleh masuk dalam. Sebab kereta ni memang kereta sport yang rendah. So cara dia adalah ni, tekan. So nampak tak dia terbuka. So nampak dia terbuka dekat sini. Okey, cun. Okey, kita tengok dia punya mileage baru 35,000 km original mileage. Right, so apa yang saya minat dekat kereta ni, dia punya sizing lah yang kecil. Lepas tu dia still datang dengan frameless. Kat sini ada macam, ni bukan carbon fiber, sama macam bumbung GI Yaris tadi tu. Dia carbon look saja. Then memang rendah lah kereta ni. Ni bahagian belakang dia. Ni yang saya minat satu, dekat sini ada speaker tau. Saya suka dengan muzik bila dalam kereta. Dia feel pemanduan bila jalan jauh tu, dia chill sikit kan. So dia punya sound system, tengoklah daripada mana. Bose sound system. So dia ada dua card holder, ada extra compartment lagi dekat sini. Maybe boleh letak phone, power bank, atau yang lebih kurang lah macam tu. Ni dia punya volume control dekat sini. Dia punya sound system sedap. Ada bass lagi. Push start button. So stop engine, and then ada traction control. Ni bahagian belakang dia untuk Mazda Roadster. Ramai cari dia sebelum ni, that's why kita bawa masuk. So saya percaya untuk unit ni, kalau owner yang beli, ini bukan first car ataupun second car, maybe kereta yang ketiga ataupun kereta keempat, kelima, untuk dia pakai weekend car. So kereta ni bukan first car lah. Orang yang first beli kereta, so datang dengan Brembo lagi. Kita tengok dia punya size. Dia punya size sport rim dia tak nampak lah pergi belakang lah. Sekejap. 205-45-17 BBS 205-45-17. Okay. Kalau korang berminat unit ni, nak booking 500, boleh Roger Aribarin bagi dokumen. And then kita ada yang warna putih pun ada juga dekat depan. Nak tengok, jom saya bawakan warna putih tu. Oi, ni geng, tapi macam lawa pula kan. Kan macam handsome pula dia ni. Nampak tak? Tenung sikit lama-lama. Yang tu dia punya rim dah lain lah. Ni size 16 inci. Yang tadi BBS. Yang ni original dia punya spec punya sport rim. Lawa pula putih ni, cuba tengok. Yelah dul, lawa lah. Kemas lah. Ni mileage rendah sikit. Yang sana tadi 35. So yang ni sama harga dengan yang tadi tu.
Handsome lah pula. Style lah. Booking cepat. Lawa lah. And then yang ni BMW 118. Sebelah ni BMW 135. Yang 135 ni memang best gila bawa, 300 horsepower. Sebelah tu GR86 dah sold. FL5 sold. And then Mini Cooper ni for sale lagi. Mini Cooper 185,000. Yang Mini Cooper kat belakang tadi tu warna grey 175,000. Itu 4 pintu. Yang ni FL1. FL1 ni dah sold. Siapa nak FL1 yang dalam video saya sebelum ni, manual 6 speed hitam dengan merah tu for sale lagi. So yang ini semua sold dah ni. Semua sebaris BMW tu je belum. Okay bang, saya dah cover video untuk abang. Abang request untuk GI Yaris, saya dah buatkan. Saya siap bagi detail, siap bagi harga sekali. All in on the road, tak ada hidden charges dengan saya. Siapa pernah beli dia tahulah macam mana tak ada hidden charges. Alright. So kalau abang nak booking RM500, abang bagi dokumen, saya masukkan loan. For sale, Jimny tu pun ada RM135,000. Yang ini cepat sebab dia murah. Okay, lepas ni nak dapat murah macam ni, jangan mimpi abang. So memang kita nak bawa masuk banyak lepas ni. Cuma permintaan dia dah tinggi dekat Malaysia. Dia dah semakin menggila untuk model GR 1.5 ke 1.6 ke. So better abang cepat. So guys, mana nak beli kereta yang ada dekat belakang saya atau apa yang ada dalam video saya ni, boleh rojak Arif Barin. Nak datang showroom, make sure appointment. Assalamualaikum.